Assalamualaikum. So hari ni kita ada Pro 2 Alza. Okay, yang ni abang datang ni pagi-pagi pukul 9 pagi ni dah sampai. Yang ini dia punya asal dia Evo Twin port Evo. So rem size berapa ni? Twin port Evo kita nak masuk. Abang nak upgrade lagi besar Dia nak ambil endless. Endless micro 6 spot. Endless micro 6 spot Okay, so yang ni kita dah buka keluar yang lama. Nak ambil yang 6 port endless. Dia punya rem tu mungkin saiz. Zakaria tengok rem saiz berapa? Rem. So yang ni sebelum dia. Berit. Apa-apa nak padu, nak lagi mantap. Endless memang padu bang. Walaupun harga mahal tapi berbalalah dengan harga. Ni 16. Ukur rem dulu, pergi belakang ukur rem sekejap. Tengok lepas ke tak lepas. Kepala kau tu kena lah. Okey, tengok lah. Tak sampai 5 minit. Ni pergi ambil kaliper dia. Mana kanan, mana kiri. Cepat sikit. Force tukar pakai yang besi. Ni. Tak pakai adjustable ni. Sabar Astagfirullahaladzim. Kalau istighfar pagi-pagi. Sabar. Mana kanan, mana kiri. Aduh, masih trauma lagi dengan kejadian semalam. Ini hari dah hari baru dah ni. Dah pagi-pagi ni. Jangan salah. Cocok masuk. Kaliper bracket tu ikat dulu bro. Bracket bro. Ayo bro ni pun. Dah cakap dah. Dah cakap pomeng. Tapi kalau bab pasang brake belum tentu jadi pomeng. Okay. So yang ni untuk Pro 2 Alza tadi. Nampak kita dah siap pasang dah. Endless micro 6 spot guys. Endless micro 6 spot. Ni. Ini berit bukan nak sembang lah. Bukan nak sembang kosong lah guys. Ini berit memang padu guys. Ni. Berit memang padu guys Dia walaupun kecil cili api. Kecil-kecil cili api ni. Kecil-kecil pun 6 piston bang Ni. Rem size 15. Rem size 16. Elok lah bang pasang yang ini. Dapat setahun juga warranty. So untuk hari ni yang mana datang boleh terus walk in saja guys.